Terima kasih atas soalan. Okey, sebenarnya saya memang sangat-sangat memantau siang dan malam. Dia berkaitan dengan termasuklah saya follow juga KKR dan juga Abang Khaim punya page lah. Okey, dia cerita macam ni. Apa yang kita buat sekarang ni adalah timing chain tu, dia bukan yang kita tak recall, bukan bermakna rosak. Cuma yang recall tu dia kita control dia punya spec kan. Maksudnya kalau bahasa lain tu ada surface treatment, surface roughness kita control. Yang batch kedua, ketiga, keempat tu maksudnya yang control ni kita sudah siap pasang. Yang batch awal ni kita recall untuk kita improve. Sebenarnya yang sekarang dah okey, yang kita recall tu lebih okey dari segi control surface roughness. Tu yang pertama, sebab kita control, sebab kita recall. Yang kedua, berlaku selepas ni, maksudnya ada yang berlaku kata berat lah dan sebagainya. Itu pihak kami nak kena check balik. Sebab saya di R&D dan juga rakan-rakan ni, kami dah buat satu guideline tau, menggunakan service manual. Maksudnya kalau untuk memudahkan mekanik lah di pusat servis dan sebagainya, kita dah tetapkan dah. Okey, kalau nak kunci head, berapa tighten, nak pasang rantai, apa kaedah, ada step, ada 15 step nak tukar timing chain kan. Maksudnya kami nak kena pastikan kami punya set ni dia buat betul tak apa yang kita guide. Jadi saya macam situasi sekarang ni, saya bukan sekadar bercakap tau. Memang saya sendiri yang buka pasang, saya check, saya try enjin saya pasang tak sampai sejam, ataupun kalau buka tak sampai sejam, kalau pasang tu lebih kurang sejam. Jadi kita buka, kita pasang, kita tahu. Kalau tuan-tuan tengok overall lah, apa yang kami design ni memang sangat-sangat memudahkan tuan-tuan lah kan. Ada satu je special nut dalam enjin Z50 ni. Maksudnya dekat boot, dekat camshaft tu dia ada control clockwise. Tu satu je. Yang lain-lain semua M6, M8, M10 kan. Jadi tuan-tuan tak payah pakai special tool, tak payah pakai, kita dah mudahkan dah. Nak buka oil filter, buka cover, nak buka spark plug, buka radiator, nak buka ECU, buka cushion, semua kita decide lah. Cuma kami punya set ni nak kena check balik betul tak apa yang kita guide ni, mekanik kita ni buat betul tak. So possibility mungkin ada termiss ke mana, kekurangan ke mana-mana, mungkin benda ni baru. So kita pun akan recheck balik. Dan sewajarnya tak berlaku dan benda tu. Okey, jadi itulah penerangan yang saya boleh sampaikan. Double check, you have to implement sistem double check after they go, mungkin kena check marking, check balik gear. Saya sendiri turun bagi pusat servis, saya check ni pakai torrent. Ni pakai torrent. Itu sajalah. Maksudnya torrent maksudnya dekat enjin ni dia ada standard tighten dia. Maksudnya nak kunci kelas pakai 90 Newton. Nak kunci crankshaft kena ada 90 Newton. Nak kunci head dia ada 3 step. Semua kita ada guideline, panduan-panduan menggunakan service manual lah. Jadi kami pun nak kena check balik adakah follow ke tak apa yang kita buat. Maksudnya kita buat ni kita tahu lah, tapi macam tuan-tuan lah, tuan-tuan ada mekanik. Mekanik tuan-tuan ni 100% follow apa yang tuan-tuan nak. Macam tu lah kami pun. Kalau dia boleh follow, insya-Allah benda ni tak berlaku lah. Itu je.